The 46th ASEAN Summit, which runs for 2 days beginning today, serves as the main platform for ASEAN leaders to review the region's progress in its 3 key pillars: political security, economic and socio-cultural. The Prime Minister's Senior Press Secretary, Tunku Nasrul Abaidah, said the summit is also a key forum for discussing increasingly complex regional and global issues. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sering menegaskan bahawa kepengurusian ASEAN tahun ini, Malaysia memikul tanggungjawab penting dalam membentuk hala tuju komuniti ASEAN yang lebih kukuh, inklusif dan berdaya tahan. Fokus utama Malaysia adalah untuk memastikan ASEAN kekal relevan, responsif dan berpaksikan rakyat selaras dengan wawasan jangka panjang ASEAN 2045 yang bakal dilancarkan semasa sidang kemuncak ini. He was speaking at the Prime Minister's office briefing held in conjunction with the 46th ASEAN Summit, which was broadcast live on the Anwar Ibrahim and PMO Malaysia Facebook pages today. He added that hosting the 46th ASEAN Summit serves as a platform for Malaysia to coordinate the development agenda of a people-centered ASEAN community in line with the Malaysia Madani aspiration. Meanwhile, Malaysia is strategically placed to spearhead cross-regional trade, strengthen regional supply chains and promote sustainable infrastructure development, leveraging the vast combined economic scale of ASEAN, the Gulf Cooperation Council and China. Tunku Nasrul Abaidah noted that the combined economies of ASEAN, the GCC and China now total about $25 billion, with a population exceeding 2 billion. Sidang kemuncak ini adalah seperti yang dimaklumkan di awal tadi, merupakan inisiatif baru Malaysia selaku pengerusi ASEAN bertujuan untuk memperkukuh kerjasama ekonomi 3 hala antara ASEAN, GCC dan China. Yang mana ASEAN kini merupakan ekonomi kelima terbesar dunia dengan jumlah KDNK 3.8 trilion USD, manakala China kekal sebagai rakan dagang terbesar ASEAN dengan jumlah dagangan 2 hala berjumlah 696.7 bilion USD. He added that the trilateral summit between the 3 blocs, scheduled for tomorrow, will chart new strategies in trade, investment, sustainable development, infrastructure and digitalization across the region.